Cantiknya Pak Gading, suka nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Kita akan masuk satu dimensi baru pelancongan yang mana Melaka akan memperkenalkan teknologi untuk berinteraksi dengan tempat-tempat pelancong, iaitu dengan apps baru. Ya, jadi saya harap selepas ini dalam 220 program yang kita akan lancarkan pada tahun 2026 ini akan dapat memudahkan lagi para pelancong dan pengunjung datang ke Melaka dalam berbagai kaedah yang boleh diberikan dalam bentuk teknologi baru, yang mana pelancong lebih mudah untuk masuk ke tempat-tempat pelancongan dengan menggunakan teknologi apps dan Tourism Melaka.